InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ya, ya, abang boleh tanya. Oh, dia kata Soun. Soun dia yang ni. Tak, janganlah macam tu adik. Soun. Abang tanya dah. Dia kata Soun. Tahu lah. Sup kat situ memang macam tu. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Oh, sup soto, betul. Soto baik. Alah, makanlah ini. Yalah. Tapi tahulah, bukan ni Europe dia punya apa. Makan korang. Makan dulu Waalaikumsalam. Makan korang, jemput makan. Betul lah Tadi saya live tadi dekat dalam kenderaan. Ya. Bihun dia. Saya tak makan bihun pun. Bihun Soun. Bukan bihun, Soun. Saya makan dia punya soto je. Dia punya nasi. Ya, saya makan dia punya ni saja. Okey, lepas tu Tarik je jadi orang mana sampai ada kopi je. Bismillah, makan Tak ada roman teh. Kita tarik lah. Tak roman tak dah. Dia tak bergedil. Ada juga bergedil. Besar ke bergedil dia? Soun. Salam Jumaat. Jemput makan korang. Daniel dah 32 Ya, Daniel dah 32 tahun. Adik 29, abang 31. 31 Zul. Salam Jumaat juga Madam Nani. Daniel dah 31 tahun ni. Tak tahulah berapa harga dia. Kejap. Berapa harga dia? Oh, RM12. Maknanya satu RM6. Satu RM6, bergedil 2. Abang tahu bergedil. RM6, RM8 lah satu. Kalau Jumaat. Dia ni 31. Dia ni dah kahwin tau Zul. Dia ni dah kahwin. Dengan orang Kajang. Kau ni kan. Okey, baik tak menyombong. Tak nak betul lah kau. Masuk somak betapa kuyup lah kau. Oh, iya ke? Sekolah Sri Negeri. Sekolah Kebangsaan Sri Negeri. Langkawi kan? Sekolah Kebangsaan Sri Negeri Langkawi kan? Langkawi kan? Cikgu Zul. Dan kau pasal malam ni dekat RNR. So diorang ada diorang punya ni. Bosan kat abang tu, dia tarik nak sodap kedai mamak ayo bang. Yo, tak beroman, tak berasa kena order satu lagi. Kena order lain. Macam Cina. Oh, Langkawi ya, betul. Ya, betul. Ya, abang order satu lagi, kau tengok dia. Abang ni kan, dia memang macam ni. Dia very particular buat dia punya ni. Ini yang macam apa ni? Macam kopi. Ni ada tarik. Kau abang dua tu dia order. Tak adalah dia minum tu dah. Tak adalah dia minum tu dah. Maka salah. Orang buat chair dia dapat chair. Boleh Cikgu Zul. Kalau nak jumpa, nanti saya Cikgu Zul DM saya. Nanti saya tanyakan Daniel. Kalau cikgu turun KL apa, Daniel kerja dekat global banking tau. Dia kerja global banking dekat region Amerika US ke London? US region. Lepas pagu Yompeng baru air hitam. Apa tu Isyak? Dia lupa dah. Alah, Cikgu Zul dulu mengajar apa? Yalah budak-budak. Masa tu dekat sekolah rendah lah cikgu. Terima kasih Rosnia.
Saya breakfast. Saya tak minum benda lah tu, sang buana. For your info, itu pun sebenarnya tak elok you. Saya eloknya cut terus gula. Dia satu tu, yang satu gelas tu, dia dah tak minum. Dia tak akan minum yang satu gelas tadi tu. Dia minum yang satu lagi tu, yang baru dia order. So, tarik. Dek, orang berniaga, nak sedap, Kak Haji banyak, dek. Mak Haji banyak. Terima kasih, Rosnia. Oh, bahasa Melayu. Okey. Dulu pernah jumpa Kak Sabak Salai. Oh, ya betul, Zarina. Ya betul. Oh, kenal Saya kalau gula, saya ambil kurma. You kalau nak energy pagi-pagi, kurma. Kurma lah. Ya, betul. Buat sendiri. Tapi nak buat macam mana? Kan? Aku dah macam ni, makan je lah apa yang ada. Tapi ambil ni lah. I ambil isi je. I tak ambil kuah dia tau. For information. I tak ambil. I kalau ambil pun dia punya meat, apa ni pun I ambil 4 ketul, 3 ketul je. Ada roti bakar kan tu. Oh, nampak. Minaci banyak yo. Ya betul. Mak orang kata dah bonus. Cantik itu bonus. Tapi nak lebih kepada kesihatan lah. Kan? Tapi kalau saya pergi kedai makan tom yum ke ataupun yang masak panas-panas ni, saya akan beritahu diorang. Saya akan pesan diorang. No Mak Haji. Saya di Keluang. Masih Zul. Waalaikumsalam Pia. Faizal cantik, mama terima kasih. Cantik kan? Nak pergi berjalan? Tak pergi brisk walk, memang muka aku tak semonggah. Belum Simon. Kak Sheila masih dekat Pago. Kat Pago break breakfast sekejap. Oh, tak ada kacang ni, ada kacang sedap. Semua potong lah. Apa dia? Semua potong lah. Semua iyalah tu. Macam tak ada. Okey je lah. Okey, thank you. Dahil mana tak tempat saya. Hijau. Oh. Iya ke? Dahil. Drive van sekolah dengan buat roti canai. Alhamdulillah. Kan? Kenapa tu tak ada gaduh-gaduh tu? Gaduh kecil. Alamak. Korang pasal apa ni? Korang pasal apa ni? Waalaikumsalam. Salam Kota Singgahara, Linda. Simple makeup. Alhamdulillah, tabarakallah. Hai, orang kampung Jiboy. Wah, orang Jiboy. Kau orang Jiboy kau. Saya suka lagu kau ucapan terima kasih, Razina. Yo, pergi melongok. Cuti jogging Pia hari ni yo Kak. Dan tak ada melongok. Dan tak ada nak melangok. Ayolah ni mana pergi ke Pia ni, kau orang mana Pia? Kan? Tak ada. Dan bukan nak pergi melangok mana-mana tu. Dan ada kojo lah. Ada kojo. Kan? Melangok. Ayolah. Kan? Kau tulis betul-betul Pia. Kang dan lotu kau Kang. Kau kan kalau masuklah kat Sheila kan. Banyak kena lotu, kena hobin, kena rofa. Lepas tu kau masuk somak. Ada kerja sikit.
Jangan nanya tu. Lotu lah. Habis apa? Kau jawab ke? Habis tu apa? Rosniah tanya tu. Kenapa Ahmad? Kenalah makan. Kan kau tanya pula. Kau dah makan belum Kak Sheila? Berhenti kejap makan Kak Sheila. So masalah lah korang ni. Beli dekat Hakung. Bukan, Hobi bukan kerja. Hobi dia boda, pukul. Apa ketul aku makan ya? Cimat pun boleh. Nombor boleh. Rosniah, ada nombor boleh. Cimat pun boleh. Cimat kan ada cimat tu kan. Cemat lah. Bukan cimat. Nombor boleh. Hobin tu lebih kurang lah. Oh, belasah bantai. Ya belum. Belasah. Belasah bahasa buku. Ya kau. Taman no lain kau mana? Ha? Pandi? Taman no lain ni. Ya, belasah. Dan duduk sendayat. Tapi pagi ni dia nak melangok. Dia nak melangok ke Keluang Johor. Ayo, kenapa? Cak, Sheila, jangan cik jadi CCTV je. Kenapa? Oh my God. Oh. Saya beli dekat ni. Tudung saya dekat janji awak kita endah lalu. Tudung saya beli dekat janji awak kasih engkau lalu. Ya, Sheilawan. Ya, betul. Dia tak buah gula. Madu pun tak ada. Hantam je lah. Ya. Tapi, for your information, you all kalau nak beli, yang ini, masa saya beli ni, belum raya haji lagi. Masa lagi. It was last year. Saya beli, 2 bulan sebelum nak raya. Saya beli, saya tengok kat situ, dia offer, dia promote. Kak, beli kad tudung. Saya tengoklah. Okey. Dia kata, beritahu saya, Kak, 1 line 69. Beli 4, 100. Beli selai 69. Beli 4. Alhamdulillah, excuse me, sorry. Beli 4, 100. Dia nak cakap, bolehlah beli. Cantik. Memang cantik. I suka. So, I beli 2 untuk saya. Dan saya beli 2 lagi untuk anak saya. Dan yang 5 suam. Lemon tea, tapi tak ada gula.